Nama saya Asfaq Ikhwan bin Abdul Malik. Umur saya 26 tahun. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Saya seorang pengarah urusan bagi syarikat Bin Malik Global Sdn Bhd. Pada asalnya kita bermula dengan satu jenis produk di mana kopi itu hanya bukan sekadar kopi yang biasa, adalah kopi percampuran yang dicampurkan dengan susu kambing dan juga Arabic gum. Untuk idea kita menubuhkan produk ni adalah di mana datangnya sesuatu perkara yang kita tahu banyak produk yang telah berada di pasaran. So semestinya kita mencari satu kelainan di mana kita buat satu produk yang unik. Apabila customer ataupun pembeli beli produk kita, dia akan dapat satu kelebihan yang lain daripada produk tersebut. Pada tahun 2019, kita menembusi pasaran luar ke negara Kuwait, ke negara UAE, ke negara Saudi Arabia, dan 2020 sehingga kini kita berjaya tambah lagi portfolio negara-negara baru, antaranya negara Afrika Barat iaitu di Togo, negara Filipina dan negara Mauritius, dan ada beberapa lagi negara yang lain lah. Kalau setakat ini jumlah negara yang telah kita berjaya terokai dan adanya produk Bin Malik di pasaran di negara tersebut sebanyak 5 buah negara. Cabaran apabila kita berhubung ataupun berkolaborasi bersama syarikat di luar negara ni, antara cabaran yang saya hadapi adalah dari segi pengstrukturan harga, kemudian dari segi cukai pengimportan dan sebagainya. Itu antara satu cabaran yang besar. Kemudian dari segi rules and regulation daripada negara-negara lain, antaranya seperti contoh di negara Jepun, kita perlu ikut rules dan regulation yang telah ditetapkan oleh negara tersebut, di mana dari segi ingredient, proses flowchart dan sebagainya lah. In terms of untuk cukai pengimportan juga menjadi salah satu faktor yang kita hadapi untuk menembusi pasaran luar negara itu. Kenangan yang paling saya tak lupakan apabila kami start menembusi pasaran Jepun pada tahun 2022, di mana saya ingat pada ketika itu kita mula menerokai pasaran Jepun. Pasaran Jepun ni adalah satu pasaran yang unik bagi saya. Sewaktu pertama kali kita menembusi pasaran Jepun, kita tak ada ilmu tentang negara tersebut. So bagi saya itu adalah satu perasaan yang kita tak boleh lupa, sebab ketika itu umpama kita kosong hantar produk ke sana tanpa meneliti apa proses sebenar yang dilalui, yang patut kita lalui di negara tersebut, dari segi proses, dari segi susun atur dan sebagainya, kesesuaian produk dan sebagainya. So itu adalah salah satu faktor yang kita perlu meneliti lah sebaik yang mungkin sebelum kita explore ataupun sebelum kita menceburi bagi market negara tersebut. Bila kita cerita tentang menerokai pasaran luar negara ini, adalah bagi saya bukan pasaran yang mudah. Ia bergantung kepada rezeki masing-masing. Ada yang boleh berjaya berkolaborasi ataupun berjaya close order dalam masa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, malahan ada juga 3 tahun. Jatuh bangun itu adalah perkara biasa. Yang penting bagaimana kita nak mengawal kita punya emosi dan juga penstrukturan dalam perniagaan tersebut. Perancangan kami selepas ini adalah kami ingin terus menerokai pasaran luar di samping pasaran lokal di negara kita sendiri. So mengapa kami ingin menerokai pasaran luar adalah kerana kita ingin membawa nama Malaysia ke mata dunia. Seperti contoh, banyak yang ditawarkan oleh agensi-agensi kerajaan, terutamanya MITI, Matrik dan sebagainya, banyak membantu usahawan-usahawan SME, PMKS dan sebagainya untuk menerokai pasaran luar, grant dan sebagainya. Itu membantu untuk syarikat-syarikat seperti kita dan juga rakan-rakan usahawan yang lain untuk menerokai pasaran luar. Saya banyak bernetworking bersama rakan-rakan usahawan lain yang lebih tua daripada kita. So in terms of pengetahuan, knowledge dan sebagainya, sedikit sebanyak dia membantu memberikan ataupun membakar semangat diri kita untuk terus maju ke hadapan.
MITI dan Matrade, mereka banyak membantu kami. Mereka menawarkan kami untuk grant MDG, Market Development Grant, di mana kami diberikan peluang untuk menyertai exhibition di luar negara. Ada yang membantu dari segi pendigitalan. Selain itu juga mereka membantu dari segi penyertaan EAM, Export Acceleration Mission, dan juga World Expo pada setiap 5 tahun. Dengan adanya persidangan Kemuncak ASEAN, saya harap ia dapat membantu membukakan lagi peluang untuk saya sebagai anak muda untuk terokai lagi peluang-peluang bisnes yang ada serta membuka peluang kepada usahawan-usahawan lain yang ada di Malaysia.